Okey, Assalamualaikum geng. 8.40. Hari ni hari Sabtu. So kat sana tu pasar malam pasar malam dekat Sungai Udang. Okey, hari ni kita ada kursus penyamar udara domestik di Pejabat Official Air Engineering. So jom kita tengok. So hari pertama, kalau korang nak pasang CCTV, roger je. Oh, tengah band. Band pakai apa tu? Oh, tengok tu. Oh, tengok. Buat jangan takut, buat je. Ikut belakang. Belakang bawah dia. Okey, buat. Belakang tekan je bang ni, belakang ni. Okay, kecil tak ada masalah. Yang besar ada masalah. Okay, next. Kita tengok abang ni pula. Betul tak apa kau jawab? Tak tahu. Ni tarik ke atas lu. Masuk. Okay. Lepas tu tolak ke depan sikit. Tolak lagi ke depan. Benda ni. Iya, betul kosong. Okay. Ben. Yang ni statik, yang ni yang gerak. Yang ni statik. Ni yang gerak. Okey. Buat. Ni yang gerak, nanti ni kemek. 90 darjah, tengok 50 darjah. Okey, ni tolak ke atas. Okey, keluarkan. Okey, tengok sikit. Result 2 orang ni. Okey, ngam. Macam mana dimasukkan? Anak tengok ni. Kena rotan orang tua ni. Okay, anak panah. Ni kan. Ni kena buka habis. Sikit. Okay dah, ni buka habis sikit ni. Okay. So ni kangkang dia. Tengok belakang. Masuk tu. Tengok apa? Masuk tu. Tu. Okey. Ngam. Ini apa cerita ni? Ni kau nak buat apa ni? Flaring. Serius ah? Saya tak pakai yang tu. Kan ada yang mahal gitu. Nak pakai Alexa. Okey, yang ini pemuka rata bang. Kena pakai pemuka yang ada curve. So terbalik kan. Aku tengok balik. Ni curve ni kata. Jangan salah. Aku tengok balik belakang. Nampak tak? Nampak. Baik dah buat lagi. Okey. Okey, sama. Tu, tengok. Yang ni special lah. B1 ni dia kena pasang 2 horsepower. Actually korang kalau nak tahu, yang B1 ni adalah B aircon yang nak pasang hari Isnin ni. So kami bawa balik sebab dia problem. Ni abang handsome ni. Ini dalam banyak peserta ni paling handsome. Kemek siap kau. Kemek siap kau. Okay, ada improvement. Baru ada improvement Kalau tak ada improvement siap tau. Okay guys, kalau korang nak belajar aircon dekat Melaka, inilah tempatnya. Okay, so next, kalau nak belajar lain-lain khusus di Johor, ada banyak package. So roger je.